Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini sangat simple ya, iaitu sup eko. Okey, ni sup eko cara saya ya. Okey, jom saksikan cara-cara saya masak sup eko. Jom. Okey, eko lembu kita dah siap. Tengok dah empuk dah ni. Okey, berapa jam saya rebus tadi. Tengok yang lemak-lemak dia pun dah ni. Sekejap lagi baru kita masak ya. Sudah ya. Bawang merah. Bawang putih. Masukkan air ni. Masukkan rempah sup babas. Agak-agak je. Lepas tu kita boleh blend. Okay, sekarang kita blend. Okey, sekarang kita panaskan minyak, masukkan rempah ni yang kita blend tadi. Kita masukkan akar ketumbar. Apa tu? Lengkuas. So, masukkan cili terus, kacau. Okey, kita kacau. Okey, lepas tu saya akan masukkan sup bunjut yang tulang ni. Masukkan semua. Kita kacau. Okey, kita tunggu hingga dia pecah minyak. Lepas tu baru kita masukkan air dan juga tulang yang kita dah rebus tadi. Tulang yang saya dah rebus empuk dah ni. Okey, sekejap lagi rempah kita dah pecah minyak, kita akan masukkan tulang ni dan juga air. Okey, dah pecah minyak macam ni, kita masukkan eko lembu yang kita dah rebus. Kita masukkan semua. Okey, ekor lembu ni dalam lebih kurang 2 kilo ya. Kan kita kacau biar dia sebati dengan rempah tu, baru kita masukkan air. Ekor ni dah lembut dah. Okey, sekarang kita masukkan air. Masukkan banyak mana yang korang nak lah. Kalau nak kuah lagi, masukkan lagi. Okey, saya akan tambah sikit air lagi. Okey, air tambah lagi. Okay, sekarang kita tunggu dia menggelegak. Okey, sekarang saya nak tambah perasa apa semua ya. Okey, saya akan masukkan garam. Agak-agak dulu. Rasa. Gula. Kacau. Boleh besarkan api ya. Tadi saya kecilkan api, sekarang kita besarkan api.
Ni boleh kalau ada apa ni, limau nipis ke, boleh masukkan air limau ataupun kicap sotong. Saya tak ada, jadi saya guna apa yang ada je. Tapi insyaAllah sedap. Saya akan masukkan sedikit cuka nak gantikan limau. Kalau ada limau, letak limau lagi sedap. Tengok ekor dia dah lembut. Ni nak masukkan kentang pun boleh. Saya pun nak masukkan kentang, lupa tadi. Okey, dah menggelegak, kita masukkan kentang. Okey, kita masukkan kentang. Okey, kita tunggu sehingga kentang empuk. Okey, sup dah masak. Sekarang kita tabur daun bawang dengan daun sup. Dan juga bawang goreng. Goreng tu je ada. Habis. Okey, dah siap. Alhamdulillah, sup kita dah siap. Sup Eko. Senang je tau resipi ni. Nanti korang boleh cuba ya. Okey, jika anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua. Bye.